Anak bekas Perdana Menteri Noriana Najwa Najib mengkritik langkah kerajaan menukar nama program pendidikan awal kanak-kanak permata kepada Genius. Membela program diilhamkan ibunya, Rosmah Mansur itu, Noriana berkata nama baru itu gagal menangkap inti parti permata yang berteraskan kepercayaan bahawa setiap anak adalah permata. Secara jujur, nama Genius menghina banyak pihak berkepentingan, kata Noriana yang menggunakan nama Yana Najib di media sosial Instagram. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik semalam mengumumkan penjenamaan Semula Permata dengan beberapa programnya akan dipertingkatkan dari segi kualiti. Sementara itu, Noriana berkata permata bukan hanya terlibat dengan kanak-kanak pintar tetapi juga yang mengalami masalah pembelajaran seperti pemata kurnia serta perkasa remaja.